Rupanya ada banyak hidden gem tersimpan di daerah Jelebu Negeri Sembilan. Bersepadan dengan Selangor dan juga Pahang, kawasan hutan simpan Kenaboy masih ramai yang belum tahu tentang kewujudannya yang menyimpan khazanah alam semula jadi. Trip camping kali ni, kami baru tahu rupa-rupanya ada air terjun tertinggi di Negeri Sembilan berdekatan dengan campsite. Kami cuba explore dengan cara paling singkat dengan khidmat penduduk orang asli di sini. Bermotosikal hanya 15 minit untuk sampai, berbanding dengan hiking yang memerlukan selama 2 jam. Perjalanan kami start pada awal pagi sebelum matahari terbit sebab nak dapatkan view sunrise dan awan kapet. Kita orang lalu jalan Hulu Langat menuju Kuala Kelawang yang ambil masa sekitar 2 jam perjalanan untuk sampai ke Kampung Kenaboy. Tu tak nak berhenti tu ke? Sekejap, tengah cari ruang. Okay guys, selamat pagi. Hari ni kita pergi camping lagi guys. Kemana kita kali ni? Trip kali ni kita pergi ke area Kenaboy. Kita akan camping 2 hari 1 malam. Ini pertama kali lah kita nak pergi camping area Kenaboy ni. Dengan kata belah-belah sini tengah naik. Dan juga orang kata nak tahu jugalah apa keistimewaannya belah-belah sini kan. Apa yang menarik. So untuk campsite pilihan kami kali ni campsite semi-wild lah, mungkin semi-wild dan sedikit off-road. Itu yang kita nak tu, yang mencabar sikit kan. Dan kita akan share lah dia punya apa yang menarik kat campsite ni. Boleh buat review ke ataupun kita boleh share lah dengan korang semua kan, kalau ada yang sukakan campsite ni nanti. Okay guys, stay tune, follow kita orang punya vlog sampai ke akhir video. Dan jangan lupa support, like, share, komen dan subscribe guys. Okay guys, dah masuk Hulu Kenaboy. Sepanjang perjalanan akan dihidangkan dengan view Gunung Ganang yang memang sangat cantik lah, tak akan bosan punya. Lepas tu bonus, kalau gerak awal pagi dapat juga tengok awan kapet serta kabus-kabus tebal sepanjang jalan. Oh ni. Okay, mati. Oh dah sampai. Kita akan tukar pada 4-wheel. Pusing sini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Awal-awal kita pergi joget dah. Dah ada kat sini pun orang camping lah. Ramai. Kat sini banyak ni. Kat sini je lagi. Mana ada orang masuk? Takkan masuk ke sini kot. Orang masuk ke atas mana? Wah, awal-awal dah pacak dah kat sini. Tak masalah kereta dia orang boleh masuk. Boleh. Boleh. Tapi rasanya laluan lain ni. Orang ni laluan lain. Banyak betul campsite kat sini. sini
Oh, ada location lagi ya. Serius tak? Tak off. Tak, maksud aku serius lah. Weh boleh masuk macam ni. Ni toilet dia kan. Toilet dia. Jauhnya. Oh, yang untuk campsite sini lah. Tak tahu Ni ni toilet dia. Camp Martin ke Camp Fendi. Bang, ini Martin ke Fendi? Ni Martin ke Fendi? Okay guys, kita dah dapat tapak kita. Alhamdulillah, selama kita bertunggu lumus selama 1 jam ke 2 jam 2 jam on the way tadi. Lebih kurang lah 2 jam. So kita dapat tapak kita. Nanti kita akan tunjukkan apa hasilnya. Woo! Macam mana tapak mana nak? Ini ke belah sana? Ha? Ini ya? Sini. Duduk. Duduk tapi sini dia kata kurang angin sikit lah. Kurang angin sikit tapi okey je. Sejuk kan. Sejuk, okey ya. Kita ada kipas. Lepas tu tengok pokok atas okey tak? Okey. Tak ada, tak reput. Lepas tu kita boleh nak asam generator, dia campak ujung tak bising. Okey guys, dah sampai. Okay guys, sesi sekarang kita tengah nak set up tent Kita akan dirikan tent. Lepas daripada kita dirikan dome tadi, nampak hari ni cuaca masih lagi okey. So kita standby jugalah, takut-takut tiba-tiba nak hujan ke kan. So kita dirikan tent dulu guys. Stay tune. Kita sini okey. Saya situ je. Kalau nak mari Belah sana dalam. Sana ada, sana ada. okey guys, ini Cik Atin. Dia nak tunjuk tempat mandi. Tu dia. Kalau yang dalam para dada dekat sini lah. Okey, baik. Ni tempat para dada ni. Nak terjun, nak tikam tiruk ke Baik. Cantik. Kan ni nampak dah naik, kita kena Alih lah, berpindah lah. Tempat yang tinggi lah. Okay guys, ni Abang Atin. Owner campsite di sini ya. Owner campsite Kenaboy. Kenaboy. Okay guys, siapa-siapa nak datang nanti boleh jumpa, boleh Roger Cik Atin juga. Nanti saya letak nombor kat bawah ni. Saya lah. Tu dia. Orangnya sporting guys. Orang baik. Dia ada satu lagi campsite, adik dia punya, itu Abang Fendi lah. Abang Fendi abang. Ya, adik saya. Adik kepada Abang Atin ni sebelah saja. Pun terbaik juga. Okay guys. Hari ni kita ada barang baru. Tak adalah baru, dah beli lama tapi baru nak cubalah. Kita nak pasang water pump ni. Sebab apa kita pasang water pump ni? Kita nak ambil air sungai. Biasa sebelum ni air sungai kita ambil tu cedok satu tong. So kali ni kita nak try pakai water pump ni. Sedut je daripada bawah terus masuk ke kita punya tong lah untuk kita buat basuh pinggan ke, nak untuk kegunaan lain-lain ke kan. So kita nak cuba ni dulu.
menjadi ke tak menjadi, jom kita try tengok So guys, sekarang kita tengah cari dulu pot mana kita nak pasang ni. Sebab dia punya panjang wire ni lebih kurang 2 meter daripada bateri ke water pump ni. So jadi kita kena, nanti kita nak onkan switch ni nanti supaya senang lah. Dia tak boleh kena air ni. Yang ni tak apa, genam dalam air. Jom kita cari pot mana kita boleh pasang. Dia punya wire tak panjang macam ni je. So kita akan cari punca air sungai yang mengalir lah. Kalau kat sini tapi tak lepas ni. Ini pipe yang kita akan gunakan untuk letakkan pipe kat dalam sungai tu. Kita kena koyak dulu lah baru beli benda baru sampai. So takkan terus balik tak jadi, dia kena koyak dulu. Tapi sampah kena jaga yang buat sampah dalam hutan Dia jadi sampah masyarakat, jangan sampah hutan. Berapa meter ni? 30 meter kan pipe ni. Harap sampai harap orang kata boleh sampai ke destinasi yang sepatutnya lah. Doakan yang terbaik guys. Kita cuba benda baru untuk apa? Untuk anda semua. Ya benar tu. Kena bakar dulu Oh, pipe dia kecil. Beli tak tengok saiz. Kan kita kena beli adapter dia. Okay guys, kita nak cubalah. Dah siap dah pasang ni. Ada modified sikit lah sebab kita tak bawa dia punya tak ada punya adapter. Jom kita try pula. Bateri dah sambung guys. Tak boleh jauh, wire tak panjang wire tak cukup panjang. Pipe panjang tapi wire ini je. Okay guys, kat situ aja. Okay, on. Kita on lah. On. Nampak sikit lah sebab wire panjang. Okay, pergi tengok kat sana. Alright, guys. Kuat kan? Nampak? Ni dah siap senang. Masuk tang ni lambat. Okay guys, kita gunakan air yang kuat ni. Nampak? Sikitlah sebab kita tuangkan ke dalam tong yang kita nak pakai ni. So kita tak ada menggunakan bateri yang banyak lah. Menjimatkan air yang ada di sungai. Sebab air ni nanti kalau kita guna banyak dia akan kering. So kita guna penjimatan, kita cadah dalam ni, okey? Itu yang gunanya teknologi AI. Tiba. sikit Oh, nampak. Wah, boleh basuh bah. Tak pernah ambil semayang. Alamak. Tapi air dia tak adalah kuat sangat sebab kita punya ada Boleh lah orang kata. wire dia panjang. Lepas tu dia tak kurang power lah. Sebab dia pun naik ke bukit. Air boleh lah ni. Takkan nak basuh benda-benda usi-usi, basuh sayur-sayur untuk masak. Lepas tu boleh tak ada air macam ni, kira ngam lah tu. Apa lagi kau nak? Bersyukur je lah sekarang ni makan dia. Okay, ni menu tengah hari kita. Bersih-bersih kau macam. No problem guys. Everything is fine. Ni dah water. Ni, saya nampak ni. Saya nak ni. Itulah biskut lah. Tak, kalau you naik atas itu sungai, itu motor, aiskrim semua saya bagi free. Oh, susah lah? Payah susah? Satu kali saya jatuh. Oh ya? Penuh jatuh. Ini sudah kurang baru masuk. Oh, dia tak boleh penuh lah. Tak boleh penuh. Nak ke mana guys? Kita nak ke campsite Fendi. Bersebelahan je. Daripada campsite Atin. Atin ni abang dia. Fendi ni adik dia. Mari kita tengok apa ada. Kenapa rapat? Ada orang ni ke? Tengok toilet dia. Toilet dia guys. Yang ni toilet cangkung. Dia ada dua kan? Sebelah toilet. Sebelah toilet duduk. Oh, yang ni. Toilet dia macam ni. Yang ni campsite Fendi. Tapi pokok dia rapat-rapat.
Sebab tempat tu macam ni akar banyak. Oh, patutlah Fadi tak nak. Banyak akar. Kat bahagian sini. Kalau kat sana kan dia ni. Kat sana nampak je bersih sikit. Dia rata. Sini macam banyak sangat daun. Tak dibersihkan sangat. Bawah ni pun lawa. Bawah pun cantik. Bawah ni lah. Lawa. Tapi bahagian sini dia banyak akar. Bahagian sini dia banyak akar sikit lah. Kalau kat sana dia rata. Kat sini betul-betul nampak Y ni. Bahagian sini. Nah, dekat lah. Boleh diketengahkan guys tempat ni. So harga sama je kan? Harga sama je guys. So mana-mana berminat tu boleh pilih lah. Fendi hujung sekali. Yang kita orang duduk tu Atin. Atin pun nice. Tapi Atin lebar, besar, luas. Sini kalau orang suka Y, okey lah kot bahagian sini. Betul-betul nampak Y ni dengan akar-akar dia. Dengan pokok-pokok dia macam ni. Tengok sungai dia pun nice juga. Dia dalam sikit kan. Wah, sini lagi cantik sungai dia. Sini bersih lah. Dekat mana jambatan gantung? Jom pergi tengok. Jauh tak? 10 minit. Jom. Oh, dia tunjuk jalan ke? Ya, abang ni tunjuk jalan. Oh, ni abang Fendi. Oh, ni owner campsite. Tunjuk jalan pergi jambatan gantung. Hati-hati kah? Kena hiking ke? Hiking sikit lah. Kita nak ikut kita punya abang Fendi kita. Bawa kita pergi ke jambatan gantung kat depan guys. Dah masa 10 minit je daripada tapak ni. Okay guys. Saksikan. Harap-harap spot cantik, view cantik. Dan cantik lah semua. Air terjun dekat-dekat sini tak ada? Ada? Apa nama dia? Oh, Latar Kijang. Latar Kijang tu berapa minit nak pergi sana? Berapa lama? Tapi kita kena ambil permit dulu lah. Oh, permit. 2 jam ada? Hiking? 2 jam lebih. Latar Kijang. Kalau camping kat sini bayar dengan siapa pula? Bayar dengan jabatan. Oh, jabatan hutan. Okey. Sekarang dekat Kelabon. Alright. Licin. Licin. Lintas apa semua. Okey. Jadi kita kalau takut kita akan buka selipar lah. Okey. Oh, licin. Kalau rasa takut licin, bukalah. Okey, kita akan meredah sungai Meredah sungai untuk pergi ke kita punya campsite. Ini kita panggil Sungai Kenaboy. Sungai Kenaboy daripada atas lah. Betul. Oh. Ini sungainya bukannya dekat. Ini Faham. sungai daripada Janda Baik. Oh, janda baik Sungai ini. Oh, kenapa bersambung ke sini guys, sampai ke Betul. sini guys. So, janda baik punya orang jangan buang mengata-kata sampah-sampah tu nanti Betul, dia akan right. terus ke sini. Ngam. Jaga kebersihan. Luncur. Jom kita teruskan perjalanan kita meredah sungai. Ni masuk ke Jalan Bengut lah. Ikut je lah. Ikut je lah. Apa abang Fendi ada? Jeram pun mahal ikut sini. Oh, inilah. Inilah pintu masuk dia. Jeram apa bang? Jalan Berengut. Berengut. Sungai jeram jugalah. Sungai untuk mandi lah. Macam ni lah. Tengok tulisan dia semua ada. Trek Jalan Bengut lah. Berengut. Hiking lah ni bang? Hiking. Oh. So siapa nak hiking, kalau deal, okey. Berapa satu kepala bang? Tak ada, kita Permit dia? biasa kita ambil RM60 je. RM60 satu grup ke satu? Satu grup. Oh, satu grup. Okey lah juga. Untuk pergi Jalan Bengut. Oh, jauh tak bang? Dekat setengah jam juga. Oh, Okey sana lah, air setengah terjun jam. tak? Oh, ada air terjun guys. Okey juga kan? Next time
kita akan try set baru, kita akan pergi. Kalau nak pergi cari abang lah. Pergi jeram ni. Jauh kat kawasan sini baru boleh pergi kan. Fendi ya, abang lah abang Fendi. Kat sini ada chalet juga ah. Dia chalet ada juga. Tapi Ada jugalah. chalet tak banyak lah. Sekat 2 biji ke macam tu lah. Ni orang yang pagi-pagi ni orang datang berkelah ke? Ni yang pergi hiking. Oh pergi hiking. Hiking tempat tadi tu lah yang abang tunjuk tu. Bukan, lain. Latar Kijang. Oh okey, parking kat sini lah. Parking dia biasa tak minta bayar lah. Minta Parking. lah. Oh. Cuma kita ambil permit je. Ambil permit. Untuk permit lah, pergi hiking tu lah. Betul. Okey baik. Kita kena ambil RM5. Okey, Macam tu lah. Seorang. Kalau kita pergi tempat tadi, trek yang tadi kan masuk dalam pergi Jalan Bengun, kita kena ambil permit RM5, lepas tu life jacket RM5 macam tu. Okey. Oh, life jacket Jadi kita boleh masuk ke dalam. Oh tempat tadi tu. Air dalam. Mungkin dalam. Tengok. Keselamatan. Ada. Nampak tu. Sini lah tempat nak beli dia punya nak beli permit kan? Beli permit, sewa jaket dia. Saya terkesima. Datang sini tak ada niat pun nak jumpa tempat-tempat macam ni. Tapi bila kita jumpa abang Fendi kita ni, dia try bagi sikit informasi. So kita dapat lah. Rupanya kat Kanaboy ni macam-macam ada. So bolehlah survey-survey sikit. Memang tempat ni menarik. Tolong support sikit. Kanaboy punya apa? Bagi apa kehidupan ni apa benda dia. Guys, tempat yang paling menarik sekali yang tak disangka-sangka. Di dalam pot tu ada pot lagi. Dalam pot tu ada pot lagi. So kita kena survey guys satu persatu. Kita kena cuba. Kalau tak cuba tak tahu. Betul bang Okey, sini sempang pergi gunung besar hantu. Gunung Besar hantu. Oh yang tadi tu. Gunung Besar Hantu. Hiking boleh. Lepas tu kalau kita tak boleh apa tu? tak boleh nak kita hiking apa semua, boleh kita pakai ojek. Oh, anda kata kalau kita tak larat, boleh pakai motor. Apa tu bang? Itu kita bayar biasa, kadang-kadang kalau sampai sebelum gunung hantu besar tu 20. 20. Kalau sampai Pergi sekat balik tu? Latar Kijang 15. Ular tak kijang pun boleh naik motor. Lantai Kijang naik motor. 15. boleh. Dekat Latar Kijang. 15 je bukan. Berapa lama sampai atas? Naik motor. Rasanya sekejap kot. Rasanya 15 ke 12 minit. Naik motor je lah kita. Bayar je lah pada 2-3 jam mana ada kan. Kau bayar je. Bayar lebih RM20 kau boleh sampai dah Latar Kijang. Apa kau nak sakit kaki? Ya ilah kan. So ingat, nak tahu pasal Kanaboy, cari abang Fendi. Minta nombor Cok Nombor nanti. boleh. Nanti kita bagi nombor kat bawah. Nanti kita bagi nombor abang Fendi dekat bawah ni. Okay, ni ojek yang bawa pergi ni lah. Kalau rasa tak nak hiking boleh naik ojek juga. Banyak tempat hiking. Bagus lah. Contohnya sini. Tak disangka-sangka. Kita ingatkan Kanaboy, lepas tu DRC tu yang famous tu kan. So punya ada macam-macam lagi yang dalam ni yang korang tak tahu. Korang kena korang datang Negeri Sembilan, kau cari Kanaboy. Lepas tu kau tahu apa itu Kanaboy. Tunjuk. Okey, ni antara ojek-ojek yang pergi bawa ni lah. Kalau korang tak nak hiking boleh sewa ojek kat sini. Jalan. Naik Latar Kijang, Latar Dinding. Sini tempat beli permit lah kiranya. Betul. Okey. Kan apa-apa pun permit beli kat sini kan. Jangan main masuk je. Nanti kena tahan, kena saman. Tak ada permit, padan muka kau kena tahan. Dia berniaga ke? Kita orang asli daripada sini lah. Ini menjaga lah. Hari Sabtu start menjaga lah. Okey, faham. Untuk asli cari makan apa semua. Itulah kita orang. Jadi dia orang jual air ke apa ke macam tu lah. Boleh support lah kat sini guys. Minta support. Orang-orang asli jual air kat sini. Kita ada tulisan tadi. Tok Asak Campsite. So siapa nak deal ke apa ke, campsite tu dia ada nama dekat bawah tu, Fendi ataupun Atin. Dan boleh berhubung dengan Atin ke apa ke. Kalau rasa nak jadi, orang kata nak explore betul-betul, cari abang Fendi. So guys, ini fokus kepada 4x4 lah. Kereta boleh datang tapi parking luar.
Jadi so track dia macam ni lah. Kita track kena hardcore sikit. Track dia kena hardcore sikit. Sini kalau apa hujan lebat naik air tak bang? Sini kalau hujan lebat naik air tak? Tak. Dekat sini air tak naik. Cuma yang hujan yang turun tu cuma jalan saja. Oh jalan lah, jalan jadi licin. berair lah. Okey. Macam tu lah. Jadi licin. Jadi kalau jalan licin tu, bermakna kalau tak ada kereta 4 wheel ke apa ke, kita parking kat luar tu tadi. Okey, faham. Bahkan kita pakai 4 wheel masuk dalam. So track dia nak masuk ke Camp Fendi ataupun Atin, ini laluan dia. Jadi kita memang nak ada 4 wheel lah. Kalau tak ada 4 wheel kita parking kat luar. Jadi laluan dia macam ni. Kita akan tengok. Jadi so kalau ada 4 wheel boleh masuk tempat Fendi ataupun Atin. Ngam. Best. Ngam soy. Sebab nak pakai 4 wheel apa semua, tengok track, laluan, jalan dia. Jadi kita nak tahu. Kita laluan, track memang kena pakai 4 wheel. Sebab kalau pakai kereta biasa tak lepas guys. Tak lepas. Dijamin tak lepas. Kalau pakai kereta biasa boleh ni ke? Ada orang tukang bawa ke campsite? Boleh. Boleh. Boleh Roger Atin atau Fendi lah. Okey, right. Okey. Oh, sini pun ada toilet. Toilet kita pakai tadi. Jumpa guys, datang kat sini. Support dua beradik, Abang Atin dan juga Abang Fendi lah. Ya betul. Dua-dua bersebelahan. Boleh pilih lah mana yang rasa okey, mana yang rasa sesuai. Campsite Abang Fendi pun terbaik. Camping ni Abang Atin. Yang sebelah sini, belakang ni Abang Fendi. Dua-dua buah ada buah abang kat sini. Sini biasa buah memang ada. Buah apa ada kat sini bang? Sini ada buah durian hutan apa semua macam tu lah. Tapi sekarang time dia punya bunga. Bunga. Kejap lagi buah lah. Dia ada putik. Bulan berapa tu? Itu rasanya dalam bulan 3 kot, bulan 11 depan kot. Nanti tu dia jatuh lah, gugur. Guys, korang kalau mana nak datang kat sini nanti dalam bulan berapa bang? Bulan 11 kot. Bulan 11 insya-Allah boleh makan durian di campsite sini nanti roger lah. Banyak dalam kawasan Kenaboy ni ada banyak pokok-pokok durian. Banyak jenis. Banyak jenis. Durian. Ada banyak hutan, jenis. Banyak. Pokok dia hutan ada. Manggis pun ada. Tak kisah. Boleh lah datang makan buah-buahan kat sini. Baik. Okey. Alright. Selamat petang dan selamat malam. Saya akan tawan YouTube tu Fazli kita. Kita akan mencari kayu petang ni untuk kita buat unggun api malam ni. Kita panggil apa? Unggun api bahasa Inggeris apa? Campfire. Campfire ataupun unggun api lah. Apa lagi kan? So, nantikan kayu api mana yang kita akan sebat inai. Adakah kayu api tepi jalan ataupun diorang punya chalet kita kasi angkat. So, jumpa lagi sebentar lagi. Terima kasih. Slow, licin. Okey. Weh, ekstrim betul kita jalan kat belakang. Duduk kat belakang ni. Mana kayu tu? Kayu tu pada pintu tadi. Dah habis ke? Betul. Ya. Ke dah kena angkut orang? Tadi kayu tepi tu ni. Tepi ni. Kita jalan lagi. Tak lah. Tak ada dah Ya. Sebelah sana tu tak nak. Sekejap tengok. Ini nak bakar terus. Jaga. Nanti kita gaji dengan dia. Kita pasal korang boleh duduk dalam macam bayar kayu. Tak, muka tak boleh beri tu. Tolong. Kaki tu sakit. Tak payah bawah tu. Tak sini je. Gaji tu. Mantap guys. Kita kalau tak bakar kat satu campsite tu, bukan kita lah guys. Dengar guys. Tenang.
Allah, patah ni. Digaji yang patah. Patah terus guys. Kopek lah dapat tadi. Saya pun nak tunjuk power guys. Bukan salah saya guys, salah dia. Okay, so kita beli mesin tu. Cordless punya gergaji InsyaAllah. Sponsor guys, sponsor. Wah, sedapnya. Roti John. Kita makan berpuas hati. Yang ni sardin ni sardin. Okay guys, okay ni suasana malam di campsite Camp Aten di Kenaboy . Kali ni kita camping untuk 2 hari 1 malam ni. Kita datang hari Minggu, tapi alhamdulillah juga hari ni memang tak crowded lah, tak ramai orang hari ni. Hanya ada dalam untuk campsite di Aten ni ada dalam 3 grup je saya ingat. 3 grup ataupun 4 grup macam tu je. So jadi semua jarak-jarak lah. Saya ambil yang paling tepi. Dan orang ada yang ambil tengah, satu couple Chinese ambil tengah. Lepas tu belah ujung sana ada satu geng lah. Yang bestnya campsite ni, kita boleh rasa suasana camping yang orang kata betul-betul nature juga. Memang sini tak ada apa-apa cahaya sumber elektrik lah. Diorang pun tak pakai solar. Diorang pun tak ada pakai generator ke apa. Tapi kita inisiatif sendiri menghiasi tapak sendirilah. Kita pasang macam biasa lah. Macam korang selalu tengok kan. Kita mesti je ada ini lampu mentol ni. Macam biasalah. Ini daripada kita pakai generator lah. So generator kita letak jauh sikit supaya tak mengganggu jiran-jiran kita. Okay. Dan setup kali ni kita ada macam biasa je, setup sama je. Ada dom untuk lepak-lepak, juga ada kemah lah. Kemah pun ada satu lagi kecil satu, standby je. Ini untuk duduk bawah dom ni. Kalau tak hujan kita boleh keluar, kalau hujan kita masuk je dalam dom ni. Hari ni kami berlima jadi tak terlampau ramai sangat. Adalah ruang tu kan. Okey, sekarang kita tengah siapkan untuk makan malam. Malam ni menu dia lain sikit daripada yang lain. Kita tak pernah buat menu ni sepanjang kita camping, iaitu kali ni kita buat roti john guys. Diorang sekarang tengah bertukul lumus. Di belakang saya tu, diorang tengah bertukul lumus nak siapkan roti john. Tak tahu lah macam mana keadaan roti john tu. Sama ke yang macam kat bazar-bazar Ramadan tu kan. Nanti kita sama-sama saksikan. Saya pun tak pergi tengok lagi, tapi saya tahulah menu diorang nak buat roti john tu. Okay. So kalau kita boleh tengok keadaan sekeliling campsite ni. Okay. Ni belah belakang lah, maknanya belah belakang, sinilah toilet dan juga laluan akses keluar masuk. Dan untuk ke camp adik Abah Atin ni ada camp Fendi. Camp Fendi sebelah sana lagi. Mana saya yang last kat sini. Lepas tu ada sikit lagi tapak camp Atin ni, sebelah sana sikit. Lepas tu barulah camp Fendi. Okey, kalau boleh tengok belah sini memang tak ada apa, kosong lah, tak ada orang camping atas ni. Biasa memang orang nak tapak bawah sikit, kecuali dah terlampau ramai kat sini barulah mungkin penuh lah seluruh campsite ni. So kita berhadapan dengan sungai guys. Okay, sungai belah sini lah belah belakang saya ni, kita berhadapan dengan sungai. So sungai kat sini pun best. Saya dah try mandi petang tadi. Memang okey lah air dia. Ada tempat dalam, ada tempat cetek. Boleh relax-relax dengan anak-anak. Tapi akses masuk ke sini hanya 4x4. Tadi yang kawan punya kereta kita tinggal kat luar, tapi tak jauh dia punya off-road dia tu. Cuma dia sebab nanti kalau tengok pada video yang kita sampai pagi tadi tu, yang sebabnya nak kena pakai 4x4 adalah dia punya laluan dia tu dah agak ini sikit, menurun ke
nak dedah anak sungai sikit. Kalau ada 4x4 ataupun owner, mungkin nanti saya try tanyakan owner, kok dia orang ada buat taxi ride daripada luar tu untuk ke campsite. Atau kalau korang ada kawan-kawan yang pakai 4x4, bolehlah datang sini. Yang best di sini memang tak crowded. Saya dengar minggu depan untuk cuti Deepavali, yang couple Chinese tadi, dia akan handle satu program lah kat sini. Diorang datang hari ni, datang untuk site visit juga. Diorang dah biasa kat sini. So nanti next week punya diorang datang bawa geng 70 orang, 50 biji 4x4 lah. Campur-campur lah tu. Ada Pajero ke apa ke, Land Cruiser ke apa kan. Yang tu diorang akan buat dekat sini lah. Event memang full satu campsite ni nanti. Okay guys, stay tune. Saya akan share lagi apa yang menarik dekat sekitar campsite ni. Nanti apa je yang ada yang saya bakal kongsikan tu, insyaAllah saya akan update lagi dalam video ni. Okay guys, stay tune. Terima kasih kerana menonton. Daging pula. Biji taruh di atas. Letak bawang banyak-banyak, asyik sikit. Letak daun bawang. Lepas tu letak sos kan? Tak bola balik dia. Lupa nak tepuk dia. Dia kena tepuk dulu. Fish pun kau buat macam kuaci. Nak pakai pinggan ke nak pakai alas? Pakai alas lah. Pakai alas. Aduh, apa nama? Kalau betul-betul masak tak sedap kan? Ya ke? Okay bos. Okay bos pula. Okay guys, kita punya rib eye steak kita dah siap. Kita masak simple je. Tadi perapan dengan black pepper dengan garam. Lepas tu dengan rosemary punya dia punya itulah, daun rosemary tu. Okay, sekarang ni hasilnya dah siap guys. Kita masak dalam seminit untuk satu side lah. Kita dapat tekstur yang masih lagi, nak kata ni, medium rare lah orang kata. Bismillah. Wah, dia cair dalam mulut. Mantap habis. Dah lama tak praktis masak steak ni macam mana. Tak tahu dah jadi ke tak jadi sangat ni. Okay guys, makan dah patah kan. Sekejap, bukan patahkan dulu. Dah lapar. Kulit tu Nah, ke gaji. Oh, panas. Potong sikit ni.
Okay guys, sekarang jam menunjukkan hampir pukul 6 pagi dah guys. Tadi saya dah tidur sekejap. Dari pukul saya tidur dalam pukul 1 lebih macam tu sampai terjaga dalam pukul 3.30. Betul-betul nyenyak guys tidur kat sini. Ditemani dengan bunyi-bunyi alam ni, bunyi hutan, bunyi unggas. Memang syok lah tidur. Tapi terjaga awal, bukan sebab tak lena, tapi sebab kita rasa puas lah. Dah rasa macam terlalu lama dah saya tidur tadi. Rupa-rupanya dah baru je nak masuk pukul 4. Saya terjaga dalam pukul 3.30 macam tu. Lepas tu saya dah tak tidur lagi lah. Pergi toilet sekejap. Lepas tu terus jaga api ni dan buat secawan kopi guys. Sambil kita berjaga nak dengar bunyi alam malam-malam ni. Memang syok jugalah kan. Bukan senang nak dapat bunyi macam ni kan. Memang rindulah suasana campsite yang orang kata gelap gelita, tak ada sumber pencahayaan. Sini nak kata semi wild pun tak juga, dah masuk wild campsite lah, sebab kita duduk dalam kawasan tanah orang asli ke sini diwatakan sebagai hutan simpan jelebu. Sebab masya lah, kita rasa betul-betul dekat dengan alam. Kita tak rasa seperti di campsite yang kebun-kebun yang orang buat biasa-biasa tu kan, yang normal campsite tu lah. Saya bukan kata tak best, saya cuma kata sekala kita nak merasakan diri kita tu camping di betul-betul yang macam hutan. Kita akan rasa dia punya seram dia, kita akan rasa dia punya sunyi dia. Kita tak dengar bunyi orang-orang sekeliling, kita tak dengar bunyi riuh rendah, hanya bunyi air sungai dan juga bunyi api yang sedang membakar kayu api ni. Memang syahdu guys. So kita menantikan sunrise pagi nanti. InsyaAllah saya pun tak pedih mata. So kita menantikan sunrise pagi nanti. Sekejap lagi je. Tak tahu dalam pukul, mungkin kat sini tak nampak sangat lah, sebab kita duduk dalam kawasan hutan. So mungkin pukul 7 lebih kot. Pedih lah mata. Asap. Okay guys, stay tune guys. Nanti saya update lagi untuk hari kedua pula nanti macam mana. Luncur. Jumpa lagi lah. Boleh bang, boleh. Kita tegur-tegur ah. Boleh. Nama apa? Saya lupa. Mike. Okay Mike. Okay, see you ah. See you again. Okay, so next trip mana? Camping? Next week belum ada idea lagi. Kita orang selalu last minute je. Orang sini. Kita mengelakkan silaturahim guys. Camper semua. So ingat, silaturahim tu penting. Tiba. Bye-bye. Bye-bye. Kita pulang.
makan dalam sungai guys. Membuat sarapan pagi, lepas tu makan dalam sungai. Lain daripada yang lain ni. Jom guys, kita pergi terjah. Kita pergi tengok juga. Saya pun nak join juga orang makan dalam sungai guys. Okay guys, dah settle sarapan. Kita datang ke Taman Negeri Kenaboy untuk ke air terjun Latar Kijang guys. Dari campsite dah tak jauh guys, sebelah aja. Jalan kaki 5 minit je dah sampai. Dekat guide ni kita kena isi nama dulu untuk pendaftaran. Wakil seorang je pun boleh. Lepas tu kita terus ke bahagian office dia lah untuk kita ambil permit masuk ke hutan simpan ni. Yang ni wajib lah untuk buat apa-apa aktiviti hiking ke apa ke dalam kawasan hutan simpan ni. Okay guys, sekarang kita ada dekat pejabat Taman Negeri Kenaboy. Kita nak ambil permit untuk pergi ke Latar Kijang guys. Tu dia. So sekarang ni tengah isi nama apa semua, ambil permit dulu. Lepas tu nanti kita terus ke ini ya. Kalau ikut, kalau ada Okay, info tambahan guys, untuk permit seorang RM5 sahaja, tapi disarankan gunakan cash ya. Dah naik dah dengan ucap. Ikan tak confident lah. Bagi dia tengah. Untuk hiking ke Latar Kijang biasanya ambil masa dalam 2 jam lah. Kebetulan semalam Fendi ni bagi tahu rupa-rupanya ada servis ojek untuk ke sana. So ngam lah sebab kami pun memang nak cepat. Aktiviti ni tak dirancang pun sebenarnya. So kita orang bayar je kat orang asli ni sebanyak RM15 sehala untuk seorang ya, untuk bawa kami ke Latar Kijang guys. Ni dah tak jauh ni. Dah, jalan kaki sikit. Bawah tunggu sini lah. Right. Jom. Okay guys. Oh, boleh tahan tu. Kalau saya bawa sendiri tak boleh tu. Kegaung nanti kalau saya bawa tu. Dia kira kawan kita ni power lah. Dia boleh bawa sendiri. Jalan original dah boleh jadi original sini. Ambil kerja lah. Dia boleh kerja kat sini. Jom, lepas kita turun motor dekat sini, kita kena jalan sikit sampai ke air terjun Latar Kijang. Ke bawah. Tapi laju. Laju. Laju betul. Ini dah Latar Kijang. Wah ni dia. Dah review, kita review. Itu dia. Oh, lawa gila kan daripada atas. Lawa. Itu dah. Okay guys, kita dah sampai dah Latar Kijang. Saya pun tak pasti ni berapa ketinggian air terjun ni. Anggaran saya dalam berapa 50 meter ada kot. 50 meter ada. So, saya boleh tengok kat sini, kita boleh tengok kat sini. Memang sangat cantik lah sebab dia terbentang je tau. Daripada atas tu terus ke terjun tau. Air dia ni. Memang Masya Allah, Subhanallah. Memang sangat-sangat indah lah. Memang sangat cantik. Tak sia-sia kita datang sini. Kita hiking tadi 2 jam tau. Kita datang sini tadi. Okay, tapi dengan bantuan orang asli sini lah. Kita cancel yang itu tadi. Hiking kita ambil diorang punya servis lah. Sebab kita nak jam masa. Nanti nak balik ni nak set up nak packing barang, nak kemas barang lagi. So kita ada masa sekejap, kita nak pergi mandi-mandi dan juga buat video ke apa, nak ambil gambar ke. Jom guys, jom kita turun sekarang. Jom. Mana ada orang? Orang belah sana. Jom.
Okay guys, sekarang kita ada dekat bawah bawah tempat air terjun Latang Kijang ni. So sekarang kita boleh tengok kat sini lah spot untuk ambil gambar. Tadi saya pun dah ambil gambar dah kat sini tadi. Buat video apa semua kat sini. Memang cantik lah. Ni memang tinggi kau. Memang tinggi. Korang boleh tengok dari video daripada drone tu guys. So boleh mandi juga kat situ. Nanti kita nak cuba mandi kat situ guys. Dekat sana tu ada semacam kolam tu kan. Dekat sini boleh mandi best tu mandi kat situ. Inilah ramai orang hari ni. Hari Minggu hari Ahad ini hari tak crowded sangat tapi ramai. Ada je pengunjung datang kat sini. Ni air makin kuat Kita rasa. boleh rasa saya baru nak try nak mandi. Air ni. Kuat pula saya dengar. Ya. Dah try mandi dah? Dah ramai dah mandi dah. Tak bolehlah kan. Tadi tengah main drone tadi, tengah buat video. Boleh masuk ni. Saya buat dekat YouTube ni. Zul Padli. Tapi sayang sekali guys, tak dapat nak lama-lama kat sini. Air pun dah makin kuat. Kami pun risau gaklah dengan musim sekarang ni yang tak menentu ni kan. So ambil keputusan untuk balik ke campsite dulu. Tengoklah ada rezeki nanti kita repeat lagi ke sini. Selamat datang ke Taman Negeri Kenabon. Mantap. Terima kasih. Ada kenangan ni. Penat muka hiking. Walaupun jauh kat pedalaman, tapi harga pun masih boleh lawan lah. Nescafe pun RM3.5. Kalau pergi dekat convenience store ni dah berapa? Mineral water RM2. Boleh support datang sini, datang Taman Negeri Kenabon ni. Kat luar ni ada gerai boleh beli Maggi, ada jajan-jajan, ada air kotak, air mineral apa semua ada. 100 plus, ambil 100 plus. 100 plus. 100 plus 1. Alhamdulillah kita dah siap kemas. Lepas tu hujan turun. Tapak kita dah kosong dah. Semua orang dah balik. Kita antara kampus yang paling last lah yang check out kat sini. Sebab tadi kita naik dekat Latang Kijang. Sekejap, rakam sekejap. Ni apa? Pokok Pokok. Dia ada pokok buluh. Darah ke cok? Bagi tisu. Ingat kau kena capuk tu. Tak kena buat sebab. Terkejut kita. Kita dah keluar daripada campsite dalam keadaan hujan. Kerja tu pasal aku mandi. Lepas tu kau balas macam ni. Siapa dah tutup pintu? Pintu lain. Belakang barang ikan tak ada kat belakang ikan. Allah astagfirullah. Sebab itulah kena keluar awal. Okay guys, kita dah sampai ke penghujung video. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa support kami dengan menekan button like, comment, share dan subscribe channel ni. Jumpa lagi di video akan datang.